Palsu ke biji gajus yang kita makan selama ni? Kenapa mahal sangat? Tahukah anda biji gajus ni agak susah nak diproses dan getah dia pun agak bahaya. Jadi logik ke boleh produce banyak-banyak? Kan sebiji buah gajus cuma ada sebiji je kacang gajus dia ni. Dalam video yang lepas saya dapat banyak komen tentang biji gajus dari Thailand adalah gajus tiruan dan dibuat daripada tepung. So jom kita tengok terus tempat penghasilan biji gajus ataupun cashew nut ni di Thailand. Okey, video ni adalah di cashew nut factory di Krabi. Mula-mula diorang akan bakar dulu biji fresh. Kemudian akan diketuk dan dikeluarkan gajus daripada dalam kulit. Kemudian barulah akan diletakkan sedikit garam dan akan dipack. Okey, ni pula cashew nut factory di Phuket, Thailand. Nampak advance sikit kan sebab pakai mesin. Kalau kita ke factory yang lebih advance, sebenarnya dah tak pakai lagi dah manusia. Semua guna mesin je macam ni. Selalu di Malaysia banyak gajus keluaran Thailand kan. Tapi tahukah anda pengeluar terbesar biji gajus adalah India, dan gajus India mungkin lebih murah kerana kos buruh sangat rendah. Pekerja yang mengupas biji gajus di India ni berkorban jari semata-mata nak mengupas gajus kerana tak diberikan peralatan keselamatan yang mencukupi. Bab ni agak panjang, jadi kita jumpa dalam video seterusnya.